Sekarang ni Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan bukan lagi Kerajaan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Walaupun Kerajaan Barisan Nasional, kerajaan yang ada sekarang melibatkan juga Barisan Nasional, tetapi ianya pada dasarnya adalah kerajaan yang dipimpin oleh Pakatan Harapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri, merangkap, ya. Dia ambil alih lah, tak ada menteri wilayah, tapi di BKL dan semua Jabatan Wilayah Persekutuan lapor direct kepada Perdana Menteri, ya. Saya nak beritahu bahawa arahan untuk mengosongkan kawasan ini bukan daripada mahkamah, ya. Ianya daripada jabatan kerajaan di bawah Perdana Menteri direct, ya. Tak ada masalah kalau Perdana Menteri tangguhkan atau batalkan, ya. Kerana ni bukan daripada mahkamah, ya. So kalau daripada mahkamah, Perdana Menteri nak campur tangan, itu golongan eksekutif campur tangan dengan golongan judiciary. Tak boleh. Judiciary independent. Tapi ini jabatan kerajaan, ya. So saya bagi pihak penduduk Kampung Sungai Baru merayu kepada Perdana Menteri, batalkan ataupun tangguhkan dulu dan buat satu perjumpaan dengan pemilik-pemilik sendiri, ya. Jangan dengar cakap minta maaf lah, mana-mana pihak yang lain, sama ada ahli parlimen ke, pemaju ke, wakil-wakil yang tak resmi ke, dan sebagainya, ya. Kita tahu pembangunan di sini akan menghasilkan keuntungan yang besar, ya. Ni kerana tanah ni tanah yang prima, ya, prime land, ya, dalam segi 3 mas. Nilai yang ditawarkan oleh jabatan wilayah tu, pengarah tanah dan galian, kalau tak silap, maaf, jabatan hartanah, ya, penilaian hartanah dan sebagainya terlalu rendah, ya. Lebih kurang dalam RM500 sekaki persegi